selepas ini, masa depan ni, apa fokus Mardi dalam bidang penyelidikan dan pengembangan pertanian dekat negara kita? Dia yang pertama sekali, saya nak menekan bahawa fokus kita naklah berlandaskan kepada apa keperluan golongan siasat. Fokus kita. Betul. Tapi fokus kita tak lagilah, iaitu tanaman, dari segi padinya, buah-buahan, sayur-sayurannya, ternakan dan juga makanan. Kita tak lagi pada tu. Itu subjek kita. Betul. Tapi berdasarkan permintaan kan tu. Tapi apa yang kita nak buat tu jangan kita saja buat. Kita kena lihat, tengok apa keperluan daripada permasalahan di luar sana. Kita kena selesaikan masalah. Jadi yang lain tu boleh kita buat, tapi kita fokus kepada apa yang boleh memajukan sektor pertanian dekat Malaysia ni. Jadi kat situ kita perlu fokus lah. Baru kita berada di landasan yang betul. Sama ada kita gunakan apa tu, membentuk ataupun mencipta varieti baru, ataupun kita menjadikan kaedah-kaedah penanaman baru dan sebagainya. Yang penting apa yang kita buat tu dapat diguna pakai oleh golongan siasat. Pada saya, kita buat secanggih mana penyelidikan tetapi tidak diguna pakai oleh orang di luar sana, tidak bermakna. Tetapi dia ada dua benda tak? Kita ni buat benda. Memanglah kita nak hantar kepada golongan siasat tu, tak berupaya kita nak pergi kepada seorang-seorang, nak bagikan teknologi kita. Tapi golongan siasat tu, dia tengok apa, datang tanya, Mardi ada apa? Boleh tak bantu kami? Jadi perhubungan dua hala tu penting. Bukan sekadar Mardi bukan buat. Bukan kita je memberi kita kan? Beri kan. Jadi yang orang yang nak benda ni, dia datang ke Mardi. Jadi kita sama-sama dari situ selesai masalah. Cerita